Tinggal lagi Cik Ikas cakap dengan saya tanya boleh tak saya nak dapatkan hikmah nasihat sikit berkenaan dengan kebegerapan. Cik Ikas jawab dengan saya, perkhidmatan saya tak percuma. Saya cakap, cakap boleh tahan juga dia cakap kan. Jadi saya cakap, okey tak apa, saya bayar perkhidmatan awak. Saya cakap. Jadi bermula dari situlah, bermula dari situlah kita bermula berkomunikasi. Saya mula-mula communicate dengan Cik Ikas di TikTok pada penghujung bulan Julai ataupun 1.30 hari bulan Julai ataupun 1 Ogos lebih kurang ni itulah. Dia VDT tu FYP kat saya. Kemudian saya communicate dalam tempoh yang sekejap saya terus buat bayaran. Kemudian tak lama lepas tu Cik Ikas cakap, sehari dua lepas tu Cik Ikas cakap dia nak tanya jumpa saya. Saya cakap, ya betul dia nak tanya jumpa saya. Dia cakap kan, aku bayar dia ni macam ni dia nak datang tempat aku lagi. Dia knowing him, dia mungkin dekat KL lah.